Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar pasal peraturan keselamatan bengkel, alatan dan bahan dalam subjek Reka Bentuk Teknologi tahun 4. Peraturan pertama adalah sila letak beg anda di tempat yang telah disediakan. Murid-murid dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kehadiran guru. Peraturan seterusnya, sila buka pintu dan tingkap semasa berada di dalam bengkel. Pastikan anda patuhi tanda dan simbol keselamatan yang ada di sekeliling anda. Peraturan seterusnya, jangan ambil alatan tanpa kebenaran guru. Sila ambil sesuka L dan pukul Wellington. Sila pastikan anda memakai kasut dan pakaian yang sesuai semasa masuk di dalam bengkel. Peraturan seterusnya, sila simpan alatan yang telah digunakan pada tempat disediakan. Jangan bermain dalam gurau semasa menggunakan alatan. Janganlah. Ingat, patuhi peraturan keselamatan bengkel. Anda belajar sesuatu? Sila komen.